Polis Melaka mengeluarkan sebanyak 87 saman sepanjang penganjuran RXZ Members Riot Edition 3.0 yang berlangsung selama 2 hari pada Jumaat dan Sabtu lalu. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar berkata, saman berkenaan dikeluarkan hasil operasi pemantauan dan penguatkuasaan oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik di sekitar negeri Melaka. Menurutnya, daripada jumlah tersebut, 14 saman dikeluarkan atas kesalahan lesen kenderaan motor tamat tempoh. Selain pelbagai kesalahan lalu lintas lain yang dikesan, kesalahan lain yang direkodkan termasuk tiada lesen memandu 13 kes, tidak tampal pelekat lesen percubaan 11, tiada insurans 9, tiada cermin CC 6, tidak memakai topi keledar 5, serta ubah suai egsos 4 kes. Kesalahan lain yang dikesan termasuk tiada nombor pendaftaran 5, kesalahan nombor plat 3, aksesori tidak dibenarkan 10, lampu brek tidak berfungsi 3, tidak patut arah 2 dan gagal berhenti 1. Tambah beliau, operasi pemantauan tersebut dilaksanakan bermula 12 hingga 14 Disember 2025 melibatkan tempoh masa dari jam 12.30 malam hingga pukul 6 petang dengan fokus penguatkuasaan di sekitar Melaka.